Tapi amat malang sampai setelah merdeka sampai ke hari ini masih gagal menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar. Sepatutnya kita lebih malu dengan Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Tapi Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Media sosial kembali ramai setelah muncul sorotan soal penggunaan bahasa nasional di Malaysia yang ternyata sampai sekarang masih jadi perdebatan serius. Bahkan beberapa tokoh kerajaan dan sultan di Malaysia dikabarkan mulai murka karena penggunaan bahasa Inggris di sektor resmi masih terlalu dominan, mulai dari surat menyurat pemerintahan, urusan perbankan, perusahaan besar, sampai dokumen resmi. Bahasa Inggris masih sering dipakai dibanding bahasa Melayu sendiri. Hal ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan netizen Malaysia. Banyak yang mulai bertanya, kenapa negara yang begitu sering membanggakan bahasa Melayu justru belum sepenuhnya menjadikan bahasanya sebagai bahasa utama di berbagai sektor penting? Di sisi lain, Indonesia justru sering dijadikan perbandingan. Karena di Indonesia, bahasa Indonesia sudah dipakai hampir di semua lini kehidupan, dari pendidikan, pemerintahan, pelayanan publik, dunia perbankan, sampai perusahaan besar. Semuanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Bahkan banyak netizen mengatakan, inilah salah satu alasan kenapa identitas nasional Indonesia dianggap jauh lebih kuat dan solid. Bahasa Indonesia berhasil menjadi alat pemersatu yang benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus terlalu bergantung pada bahasa asing. Sementara di Malaysia, polemik ini terus memanas. Sebagian masyarakat ingin bahasa Melayu diperkuat dan dijadikan simbol utama negara. Tapi di sisi lain, penggunaan bahasa Inggris dianggap sudah terlalu mengakar, terutama di sektor ekonomi dan korporasi. Tahukah anda, lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Ramai yang tak perasan, bahasa Melayu sangat kuat di Asia. baru sebentar tadi saya telah membaca satu lontaran di Facebook, iaitu Sultan Ibrahim yang penanggung kita. Beliau murka, Tuanku Sultan telah murka sebab ahli majlis MBIP tidak gunakan bahasa Melayu dalam urusan surat menyurat. Terima kasih Tuanku. Kami sebagai rakyat Malaysia menyanjung titah Tuanku. Dan memang, cuba kita tengoklah. Bila kita ulas kembali, kita tengok kembali peristiwa-peristiwa yang berlaku yang dah lepas, terutamanya kita bermula daripada sidang parlimen. Cuba kita tengok speaker ke ahli-ahli parlimen, baik pembangkang, baik kerajaan, semua bercakap umpama rojak pasembu dalam pinggan. Termasuklah Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan. Sama ya. Seseolah tak ada perkataan sesuai untuk diungkapkan dalam bahasa Melayu. Nak gunakan juga bahasa Inggeris dengan izin bahasa Inggeris, dengan izin Jadi di mana martabat bahasa Melayu, bahasa kebangsaan itu sendiri? Jadi di mana? Kalau kita sendiri tidak memperjuangkan sebagai ahli parlimen dan Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri tidak memperjuangkan bahasa kebangsaan ini, bagaimana kita hendak memartabatkan bahasa ini? Bahasa Inggeris penting. Tapi amat malang sampai setelah merdeka sampai ke hari ini masih gagal menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar dalam sistem surat menyurat, baik bank dengan pelanggan ke, baik kita beli pinjaman rumah ke, beli kereta ke, daripada peguam ke. Itu semasa saya buat tulis lah kan, dengan peguam ke, surat-surat peguam ataupun surat-surat daripada telco, daripada DG ke, umpamanya Maxi, semua dalam bahasa Inggeris. Kenapa tak dibuat dalam bahasa Melayu? Bahasa kebangsaan itu, bahasa Malaysia itu sendiri. Adakah kita malu? Sepatutnya kita lebih malu dengan Indonesia, dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Vietnam, dengan Kemboja, dengan Burma tu, dengan Jepun, dengan China. Mereka mengutamakan bahasa mereka. Mereka tidak mengagungkan bahasa Inggeris. Tapi kita terbalik, bercakap campur aduk di parlimen. Jadi dengan teguran Tuanku Sultan Johor,
iaitu yang di Pertuan Agong kita sekarang, kita berubahlah sikit. Kan? Ni ahli parlimen cuba tengok sikit apa yang Sultan Johor baik cakap ni. Apa dititahkan oleh Sultan Johor ni, cuba kita fikir sejenak sejauh mana kita memperjuangkan bahasa kaum kebangsaan ini. Ini kadang-kadang saya pun malu. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak menggunakan bahasa kebangsaan kita, bahasa Malaysia itu dengan sepenuhnya. Ya. Wanya kita menggesa murid-murid supaya lulus bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia. Tak lulus bahasa Malaysia, SPM kita gesa UEC supaya mendudukkan, mengambil peperiksaan semua subjek SPM, terutamanya berbahasa Malaysia. Tetapi kita sendiri yang menggunakan bahasa campur aduk apabila berbahas di parlimen. Fikirkanlah situ. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat Malaysia yang enggan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan supaya tidak tinggal di negara ini. Bertitah ketika pembukaan sidang Parlimen 2026, baginda menegaskan bahawa apa juga sistem pendidikan yang ingin diperkenalkan perlu selari dengan dasar pendidikan negara berteraskan bahasa Melayu. Sistem pendidikan negara juga perlu terus diperkasa sebagai pembinaan bangsa, jati diri dan masa hadapan negara. Jika nak buat sistem pendidikan yang baru, ianya mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah, Arau. Jawab saja. Ya atau tidak. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa digunakan. Bahasa Melayu 52. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita Menteri KTKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ini YB tidak pernah berlaku di mana-mana. Di mana-mana negara, manusia Indonesia tu mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang kalau bahasa kasarnya sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Tapi yang sedihnya sekarang orang Melayu ni dalam keadaan bahasa Melayu pun tak pandai, bahasa Inggeris pun tak pandai. Itu yang menyedihkan saya. Kalau saya rasa mesti menguasai satu bahasa. Tapi kalau dia menguasai bahasa Inggeris sahaja, saya sedihlah. Perdebatan ini akhirnya membuat media sosial penuh komentar. Di sini terlihat Ada bagaimana yang membela bahasa Melayu semakin Malaysia. tak bermartabat Ada juga yang saat menyebut warga Malaysia pun yang Indonesia selalu selalu maju dalam mengagung-agungkan menjaga bahasa identitas Inggris bahasa dalam penggunaan tak nasionalnya. selaras dengan Kalau klaim menurut mereka. kalian, Bahasa apakah Melayu penggunaan mendunia bahasa dengan pentul nasional banyak memang di kawasan. menentukan kuat atau tidaknya Itulah fakta identitas ketika sebuah bahasa negara? Melayu yang Tulis sering mereka pendapat klaim kalian di mendunia kolom dengan penutur komentar. yang banyak, Dan tapi jangan pada lupa kenyataan bahasa like dan Melayu di subscribe Malaysia agar seperti kalian tak ada tidak nilai dan ketinggalan video dihargai. menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.